Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang ketiga dalam membaca kitab Hidayatus Subyan. Dan pada pertemuan ini kita akan memperbahaskan A iaitu makna iman dan B makna Islam. Itu kod dalam kitab Rumi. Dia ada kod lah, A dan B. A itu memperbahaskan berkaitan dengan makna iman, yang kedua B itu berkaitan dengan makna Islam. Jadi sebelum kita membaca kitab Hidayatus Subyan ini, sukalah untuk kita tegaskan dekat sini bahawa beri penting untuk kita sebagai orang Islam mengetahui akan makna iman dan makna Islam. Kerana apa? Kerana kita perhatikan bahawa timbulnya beberapa fahaman yang terkeluar daripada pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah, berakar umbikan ataupun berasal daripada ketidakfahaman makna iman dan Islam yang sebenar, dan tidak mengetahui perbezaan makna iman dan Islam, dan sebahagiannya mencampur adukkan antara perbahasan iman dan perbahasan Islam, yang menyebabkan pemikiran seseorang itu menjadi satu pemikiran atau fahaman yang terkeluar daripada fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada pembacaan kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tatmim bi khair. Qala al-musannif, katanya, ketahuilah olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Jadi iman ni dia ada dua makna lah, satu makna lughawi dan makna syar'i. Dekat sini dibawa makna syar'i, iaitu makna pada syarak. Makna iman pada syarak iaitu tasdik hati. Iaitu tasdik ni apa? Tasdik ni terimalah ataupun membenarkan pada hati kita. Membenarkan, menerima, mempercayai pada hati kita, dalam hati kita itu, dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasul. Kita membenarkan, menerima akan Allah Ta'ala dan Rasul. Tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasulnya, dan dengan segala hukum yang didatang dia akan hukum oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Kita mempercayai akan Allah Ta'ala dan Rasul, membenarkan, mempercayai, menerima, dan kita menerima dan mempercayai juga apa sahaja yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Apa sahaja yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul, kita percaya, kita terima, kita membenarkan. Apa yang dibawa oleh Rasul tu, hukum-hukum yang diketahui dia akan hukum daripada agama, hukum-hukum yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasul ni, daripada agama Islam lah, dengan darurah, iaitu dengan secara darurah. Contohnya apa? Seperti i'tiqad. Apa yang Nabi bawa ialah i'tiqad, pegangan. Nabi ajarkan kepada kita i'tiqad, pegangan. Maka apa pegangan atau i'tiqad yang dibawa oleh Rasulullah, maka wajib kita percayai, wajib kita terima, wajib kita membenarkan. Yang pertama i'tiqad. Dan yang kedua ibadah. Yang Rasulullah bawa ialah ibadah, berkaitan dengan ibadah. Cara ibadah, perlakuan ibadah, maka wajib kita percayai, wajib kita membenarkan, kerana ianya termasuk daripada keimanan. Dan muamalat ni
uh, apa ni muamalat ni contohnya jual beli lah, jual beli, sewa menyewa, hukum-hukum berkaitan dengan muamalat ni, maka apa yang dibawa oleh Rasulullah maka kita percayai, kita terima, kita membenarkan. Dan munakahat, kan, pernikahan yang dibawa oleh Rasulullah, kan, maka kita percayai, kita wajib kita membenarkan, dan jinayat dan lain-lainnya. Jadi walhasil apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kan, maka kita percayai, kita terima, kita membenarkan. Maka itulah dimaksudkan iman. Jadi bahaya kalau kita tidak menerima, kita membangkang, mengkritik, kan, mengiktirad apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan merosakkan iman kita. Itulah perbahasan berkaitan iman, iaitu percaya, terima dan membenarkan. Dan dikehendaki dengan tasdik itu. Apa yang dimaksudkan dengan tasdik, iaitu qabul hati, terima hati kita dengan apa sahaja yang Rasulullah bawa, kan, daripada Allah Ta'ala, maka kita terima, hati kita terima, tidak membangkang dan tidak pula menolak. Ertinya qabul hati itu iaitu terimanya seorang itu dengan bersungguh-sungguh. Terimanya seorang itu dengan bersungguh-sungguh. Kita terima dengan apa yang Nabi bawa itu, terima itu dengan sungguh-sungguh. Akan segala yang tersebut itu, apa yang telah disebut di atas tu, berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan muamalat, maka kita terima sungguh-sungguh dengan segala yang tersebut itu, supaya keluar dengan tasdik itu segala kafir baginya, supaya terselamat kita daripada akidah orang yang kafir, orang yang munafik. Terselamat kita dengan kita membenarkan segala apa yang Rasulullah bawa tu, maka terselamat kita daripada kafir, daripada i'tiqad, pegangan orang-orang yang kafir. Jadi itu makna iman secara ringkas, secara ringkasnya. Nanti kita akan bahaskan sedikit berkaitan dengan apa beza iman dan Islam. Kemudian yang B, makna Islam. Makna Islam, qala al-musannif, dan bahawasanya makna Islam pada syarak, kan. Jadi Islam tu dia ada lughawi dan syar'i. Jadi kat sini dibawakan syar'i sahaja, iaitu pada syarak. Makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan barang itu oleh Rasul. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasul maka kita junjung. Nanti kita akan bahaslah makna junjung tu apa. Menjunjung akan barang ataupun perkara yang didatangkan akan barang oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama, iaitu seperti sembahyang, puasa dan lain-lain. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita junjung. Jadi junjung dekat sini dengan makna terima. Makna apa sahaja yang Nabi bawa kita terima, kita junjung. Jadi dia ada dua pandangan dekat sinilah. Junjung tu dengan makna terima ataupun dengan makna buat. Makna buat dengan makna buat. Jadi kalau mengikut kaul yang muktamad, junjung di sini dengan makna terima. Maknanya apa sahaja yang Nabi bawa kita terima. Kan, buat tak buat tu nombor dua. Buat tak buat tu nombor dua. Kita terima maka kita Islam. Adapun makna yang masyhur, bagi menjunjung ni iaitu dengan makna buat. Kan. Tapi kalau kita nak maknakan menjunjung ni dengan makna buat, kita kena bagi penjelasan tambahan lah. Dengan makna kalau kita kata Islam tu dengan makna menjunjung akan barang yang didatangkan oleh Rasul. Menjunjung tu dengan makna buat akan barang yang didatangkan oleh Rasul. Jadi bila kita maknakan dengan buat,
kita kena beri penjelasan tambahan, dengan makna kalau kita tak buat masih Islam. Kan kita terima sembahyang, tapi kita tak buat. Adakah kita dah terkeluar daripada Islam? Kan kalau kita maknakan junjung tu dengan makna buat, makna kita kena tambah sikitlah penjelasan, dengan makna kalau tak buat pun masih Islam tapi berdosa besar. Berdosalah. Berdosa, tak terkeluar daripada Islam. Yang terkeluar daripada Islam ialah apabila Nabi membawakan sembahyang, kita tolak sembahyang. Kita kata dalam Islam tak ada sembahyang. Dan apabila Rasulullah bawa puasa, kewajipan puasa kepada kita kata tak wajib. Maka itu boleh merosakkan Islam kita, boleh menggugurkan terkeluarnya kita daripada Islam. Jadi sebab itulah kita memaknakan menjunjung tu dengan makna terima. Makna apa yang Nabi bawa tentang sembahyang kita terima, kewajipan sembahyang kita terima, kewajipan puasa kita terima, kewajipan haji kita terima. Buat tak buat itu berdasarkan seseorang itulah. Kalau dia tak buat tu kerana malas, maka dia dosa besar, tapi tak mengeluarkan dia daripada Islam. Adapun dia tak buat kerana tak buat sembahyang, tak buat puasa ni kerana apa? Kerana dia ni menolak kewajipan sembahyang dan puasa ni, maka itu boleh mengeluarkan dia daripada Islam. Jadi habis perbahasan berkaitan dengan makna iman dan makna Islam. Jadi iman dan Islam ni dia ada bezalah. Iman ni berkaitan dengan hati kita, penerimaan hati kita lah. Adapun Islam ni berkaitan dengan hukum hakam dan kewajipan yang diwajibkan ke atas kita. Dan kalau kita lihat pula pada mazhab Syafi'i, siapa-siapa yang mak ayahnya Islam, maka Islam itu boleh diwarisi. Maknanya anak itu automatik dikatakan sebagai beragama Islam. Itu Islam. Adapun iman dia tidak mewarisi. Kan? Itu beza iman dan Islam. Islam boleh mewarisi, maknanya mak ayah kita orang Islam, maka kita secara semula jadi dihukumkan sebagai Islam. Adapun iman ini kalau kita Islam secara semula jadi tapi kita tidak mempelajari akan i'tiqad yang benar, maka kita ni dianggap sebagai Islam, orang Islam yang fasik, kerana orang Islam yang tidak beriktikad. Sebab tu iman ni dia perlu pelajari, dia tak diwarisi oleh mak ayah kita. Kan? Tapi kalau Islam dia boleh diwarisi dengan mak ayah kita orang Islam, kita secara semula jadi, secara automatik kita ni dihukumkan Islam. Tapi iman tidak. Iman perlu dipelajari, segala i'tiqad, pegangan ni perlu dipelajari. Sehingga kita digelar sebagai orang Islam yang beriktikad. Kalau kita tak belajar, maka kita digelar sebagai orang Islam yang tiada beriktikad. Itu perbezaan antara makna iman dan makna Islam. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.